Bismillahirrahmanirrahim. Okay, Assalamualaikum ya kawan-kawan dan sahabat semua. Okay, Alhamdulillah tadi Kak Lia kita datang daripada Tasik Raban. Okay, kita sebenarnya kita nak datang ke sana. Pergi ke kedai makan dia. Dia orang kata kedai makan dia tu sedap sangat. Ikan gulai lemak dia tu, ikan tenggalan masak lemak cili api, tambah pula dengan belimbing buluh. Dengar pun dah sedap, belum rasa lagi. Tengok tadi dia datang. Dia bagi kita ikan tenggalan masak lemak cili api bos. Tengok pun dah sedap, belum rasa lagi. Okey, sekarang ni terima kasihlah Kak Lia terima kasih banyak-banyak kerana bagi kat saya ikan tenggalan ni. Okey, sekarang ni kita nak cuba rasa tengok ikan tenggalan dia ni. Sedap ke tak sedap? Padu ke tak padu? Sebab kalau kita tengok ni pun dah sedap. Okey, sekarang ni kita try cuba tengok. Yang ini dia bagi tahu saya satu set termasuk dengan lauk semua hanya RM50 sahaja. Memang berbaloi-baloi harga dia tu. Okey, sekarang ni ikan tenggalan dia ni kita try cuba tengok. Sedap ke tak sedap? Bismillahirrahmanirrahim. Puas hati lah. Tapi ada rasa satu benda yang pelik Sekejap. Kita rasa dulu lagi. Macam tak percaya. Sekejap, try kali ketiga. Ada satu benda sepatutnya kita kena rasa benda tu. Ada rasa, tapi ni tak ada. Sedapnya. Aku nampak ya gulai lemak. Aduh, tidak cakap. Mana tulangnya? Macam tak percaya. Macam tak percaya. Tulang dia dah tak ada. Ikan tenggalan ni selalunya tulang dia memang banyak, tapi ni tak ada tulang dia. Bermaksud memang patutlah pun ramai orang makan kat kedai dia. Tulang dia dah tak ada. Ini saya kena tanya balik Kak Lia ni. Mana perginya tulang-tulang dia ni? Memang tak ada rasa tulang langsung. Puas hati je. Puas hati. Satu, gulai lemak dia memang pekat, memang padu, memang manis, ikan dia memang padu. Nombor dua, kelebihan dia, sepatutnya ikan tenggalan ni tulang banyak. Tapi mana pergi tulang dia? Dan situ yang saya nak tahu tu. Memang padu. Okey, pada koma-koma, yang mana-mana yang mau nak makan ikan Sungai Perak, masakan cara orang Perak, koma boleh datang ke ikan ke kedai Kak Lia ni, kat Tasik Raban. Memang padu koma, memang padu. Boleh cuba. Koma pergi ke sana. RM50 set satu talam. Okey Apa-apa pun kita makan dulu. Okey, bismillah.